Ya, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Syairah binti Said Azri, boleh panggil Cik Pa. Okey, saya pelajar daripada UUM lah. Course Bachelor Counselling, SEM 6. Okey, actually nak apa dia? Ni untuk assignment lah, assignment. Jadi under course apa? Etika counselor. Okey. Okey, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik? Encik pula, dah Puan. Boleh tak Puan kenalkan diri Puan? Okey, saya nak cakap nama. Okey, saya Aina Najia binti Abdul Ghani. Okey, saya berumur 27 tahun. Saya dulu graduate daripada Universiti Malaysia Terengganu dalam sarjana muda kaunseling lah. Dan sekarang saya merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Dah berapa tahun daripada saya kungfu, dah almost 3 tahun dah saya jadi kaunselor berdaftar. Dan sekarang ni saya bekerja di Navy, di LDM lah kan, Tentera Laut Laju Malaysia, dekat unit Markas Pemerintahan Latihan dan Doktrin di LDM. Okey, saya sebagai kaunselor juga dekat situ. Saya mau kepada kaunselor pekerja. Kaunselor pekerja. Kaunselor pekerja. Okey, jadi macam daripada segi kaunselor pekerja ni maksudnya fokus dalam TLDM saja. Macam tu kah? Saya lebih kepada kaunseling kepada pelatih Navy, lepas tu kepada Navy, dan juga kepada mau kepada organisasi lah, staff tentera kan, staff di LDM, pelatih di LDM, dan juga keluarga lah, ahli keluarga di LDM lah, macam contoh isteri ke anak ke yang memerlukan sesi kaunseling. Contoh itu macam dengan tahun lepas yang kita digempakan dengan yang heli accident tu kan, yang heli yang heli berlanggar tu pun saya terlibat sebagai saya buat sesi kaunseling lah. Saya di mana kita buat macam first aid kepada keluarga yang kehilangan lah, keluarga mangsa-mangsa nahas helikopter tu. Maksudnya macam kes dia banyak-banyak yang berat jugalah kan? Ya, kalau melibatkan orang yang besar-besar ni banyak sikit lah. Antaranya saya pernah handle pasal rumah tangga. Lepas tu banyak isu rumah tangga lah, sebab saya bermain dengan orang yang 18 tahun ke atas kan. Rumah tangga, lepas tu masalah macam dalam Navy ni banyak yang pelatih dia absent, maksudnya lari tinggalkan perkhidmatan lah. Dia lari macam tu saja sebab dia tak tahan dengan Navy kan, macam tu. Dan banyak lagi lah faktor yang membuatkan dia orang lari lah. Lepas tu saya juga pernah handle kes berkaitan dengan staff bergaduh dengan pihak atasan, staff bergaduh dengan pegawai dia kan. So saya mau kepada kaunseling orang dewasa lah, macam tu. Menarik sebab macam selalu kita dengar macam kaunselor mahkamah, kaunselor sekolah macam tu je kan. Tapi bila dengar daripada segi badan uniform ni sendiri macam baru nampak macam rupanya sorry. Saya nak tekan benda lain. Tak apa. Sorry, okey. Kalau macam tu kita kita punya direct lah soalan kita lah. Okey, kat sini kami sebenarnya ada belajar beberapa jenis etika lah, kod etika. Jadi antaranya macam yang saya dah bagi soalan tu, yang pertama adalah tentang iklan dan mendapatkan klien itu sendiri. Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Tak apa. Sharifah cakap je.
Okey, soalan yang pertama, bagaimana Puan memastikan semua maklumat tentang kelayakan dan perkhidmatan kaunseling yang dipromosikan tu adalah betul ataupun tidak mengelirukan? Macam daripada segi Puan sendiri, macam mana Puan promosikan tu untuk tak mengelirukan klien Puan untuk nak pergi dekat Puan tu? Maksudnya dari segi saya buat promosi lah. Okey. Dalam tentera ni saya tak adalah buat promosi macam ni apa semua. Cuma saya pernah buat ceramah dan saya banyak memperkenalkan apa tu kaunseling lah. Contohnya macam saya buat ceramah apa itu kaunseling, dan saya ceritalah skop kerja saya apa semua tu, dan saya tegaskan dekat situ bahagian kerahsiaan lah. Saya banyak menegaskan macam dalam promosi saya, maksudnya tu macam promosi jugalah kan. Saya tegaskan bahawa perkhidmatan kaunseling ni dia ada berapa sesi, 3 sesi, minimum dia 3 sesi, dan dia apa yang segala yang diceritakan adalah menjadi kerahsiaan saya, dan saya berpegang pada etika. Contohnya saya kan kaunselor berdaftar. Bila saya tak menjaga kerahsiaan ataupun saya macam bercerita sesuka hati dekat orang lain, isu saya punya klien, saya boleh dikenakan tindakan kerana saya merupakan kaunselor berdaftar. Saya cakap macam tu lah. Saya tak adalah buat promosi yang macam letak tu. Tak adalah. Cuma saya bila saya banyak pergi buat sesi saya juga banyak dipanggil untuk ceramah unit-unit TLM lah. So bila dipanggil ceramah tu, saya akan ceritakanlah sebenarnya kaunseling ni apa, bukan ada masalah saja jumpa kita macam tu. Okay, dan kita ni terikat dengan peraturan-peraturan, dari etika-etika macam tu lah. Tapi tak ada lebihan, dan dia ada mengatakan bahawa kaunseling ni dia bukan nak menyelesaikan masalah, faham tak? Maksudnya dia memudah cara, maksudnya macam kita hanya bantu klien, tapi klien tu sendiri yang buat keputusan. Cakap macam tu. Sebab saya tak nak diorang terlalu berharap yang kita ni macam nak jumpa kita untuk dapat macam mana tu, terus dapat jawapan. Okey, faham? Terus dapat jawapan lah. Okey. Kalau daripada sudut pandangan Puan pula, macam terhadap kaunselor ni, apa pendapat Puan kalau mereka ni gunakan media sosial untuk menarik klien datang ke sesi mereka? Okey, bagi saya zaman sekarang kita tengok kan teknologi sangat meluas dan ada TikTok lah, especially TikTok lah. Bagi saya benda tu bagus sebenarnya. Bagus bila kita macam seolah-olah kita macam memperkenalkan dan memberi kesedaran kepada orang bahawa kepentingan kaunseling. Okey, kaunseling kepada orang. Tapi kita kena ada batas, sebab bila kat media sosial ni, kita sebagai kaunselor berdaftar, kita kena sangat perlu menjadi profesional, di mana kita kena jaga etika kita. Macam contoh kita tengok kan, saya cakap sikit lah, contoh kita tengok sekarang kat media sosial banyak influencer yang nak jadi kaunselor. Okey, banyak influencer yang nak jadi kaunselor, di mana dia orang bagi nasihat apa semua tu kan. Tapi saya sebagai kaunselor berdaftar, saya sangat berjaga-jaga dalam berkata-kata lah. Macam saya pun, walaupun saya kaunselor berdaftar, tapi maksud saya macam saya sangatlah berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Maksudnya kita nak jaga profesional kita. Kita naklah jadi macam kita terlalu bercakap sangat kat media sosial sampai kita melampaui batas. Okey, tapi saya tengok macam Prof Mas kan, Prof Mas pada UPSI kot tak silap saya. Okey, yang tu bagus lah. Maksudnya kalau kita just sekadar buat sharing berkaitan macam apa itu kesihatan mental kan, apa tu bipolar disorder contohnya kan, cara-cara menangani bla 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 tu kan. So bagi saya kalau just macam tu is okay. Tapi kalau just kita menjanjikan kata apa bulan dan bintang, datanglah jumpa saya mampu nak menyelesaikan masalah tuan-tuan dan perempuan apa semua tu, saya rasa benda tu tak bagus lah. Faham. Maksudnya terpulang kepada cara penyampaian tu sendiri melalui media sosial lah kan. Okey. Jadi pernah tak macam Puan sendiri
tengok situasi di mana seseorang kaunselor tu menggunakan testimoni klien sebagai bahan promosi dia. Maksudnya macam dia tengah buat sesi, lepas tu dia promosikan perkhidmatan dia tu. Bagi Puan, adakah benar ataupun sesuai untuk kita gunakan daripada sudut etika ni sendiri? Oh, kalau kita share kita tengah buat sesi tu, memang bagi saya tak boleh lah. Memang tak boleh sebab kita satu profession yang sangat menjaga, saya sangat sensitif lah. Sangat sensitif dan sangat-sangat macam mana profesi kita memerlukan kepercayaan. So bila kita share, kita tengah buat sesi kaunseling untuk testimoni lah kan, walaupun kita tak tunjuk muka, apa perasaan klien kita kalau dia tengok? Memang kita kadang kita ada minta izin, tapi bagi saya sebagai seorang kaunselor lah, ini pendapat personal saya lah, bagi saya tak perlu. Sangat tak bagus untuk kita share kita tengah buat sesi untuk kita promote. Setengah orang kan sekarang ni dia screenshot kan, dia screenshot dia punya chat kan dengan klien apa semua tu. Bagi saya tu pun tak bagus juga, sebab kita ada banyak cara untuk kita promote kita punya servis, kita punya perkhidmatan. Okay, nak tahu berkesan ke tak tu semua, mungkin orang kata apa, kena cuba dulu lah. Dari segi share conversation WhatsApp tu semua, saya rasa tak boleh lah sebagai kaunselor yang disarankan lah. Okey, seterusnya, apakah bagi pendapat Puan batasan dalam promosi produk seperti modul latihan ataupun e-book kepada klien? Macam orang kata panduan, kita bagi panduan dekat klien melalui e-book ke macam tu, apa pendapat Puan? Okey, macam contoh kita tengah buat sesi lah kan. Kita tengah buat sesi dan kita nak bantu dia macam tu, selesaikan masalah dia. Contohnya macam ada e-book berkaitan apa-apa tu lah, macam tu. Macam tu. Apa pendapat Puan? Okey, bagi saya, pendapat saya, kita nak share kat dia apa semua tu boleh. Cuma kita kena sangat menjaga, jangan bagi kita suruh dia follow. Hello? Okey, tadi macam dia terkeluar balik. Tadi. Okey. Sekarang dah okey kan? Okey. Okey, bagi saya macam contoh kita tengah buat sesi kaunseling, lepas tu kita terlalu share pada dia lah. Maksudnya macam kaunseling ni bagus bila kita sharing kat dia apa, macam contohnya bantuan yang dia boleh dapatkan, apa semua benda tu kan. Cuma jangan sampai kita yang buat keputusan lah. Bagi saya jangan sampai kita yang buat keputusan, membuatkan kata pilih yang ni, saya rasa panduan ni sangat bagus macam tu. So tak boleh. Benda-benda macam tu kita jangan cakap, biar dia yang pilih. Kita boleh share kat dia, share banyak mana kita banyak mana orang kata apa maklumat yang kita ada kan, kita boleh share kat dia. Okey, Puan ini berkaitan dengan macam mana cara nak masuk universiti, apa anak nak masuk universiti kan, macam mana ni portal ni apa semua. Tapi jangan bagi kita yang pilih, tapi bagi dia yang pilih. Itulah yang saya faham lah. Maksudnya kita boleh suggest kan, tapi mereka yang buat keputusan, macam tu lah kan? Ya, betul. Okey, itu saja untuk soalan iklan dan mendapatkan klien. Seterusnya kita ke isu yang kedua, iaitu gangguan seksual dan eksploitasi. Okey, apakah langkah-langkah yang Puan ambil untuk mengelakkan hubungan yang boleh dianggap tidak sesuai ataupun terlalu peribadi dengan klien tu sendiri? Okey, maksudnya bila kita buat sesi lah kan, berdua kan? Ya, betul. Kalau macam terutama yang berlainan jantina itu sendiri. Okey, bila kita buat sesi tu, of course lah kita sebagai manusia kadang tu, macam contoh kita tak kahwin lagi contoh. Of course lah kita sebagai manusia memang duduk berdua-duaan. Kan bila kita ke sesi kaunseling kan, so memang akan adalah salah seorang tu akan tersuka kita, dan dia pun tak mustahil dia pun akan bergantung pada kita. So jadi apa yang saya amalkan masa saya buat sesi kaunseling, saya memang menekankan kepada dia, macam saya sangat macam maksudnya macam kita menjaga profession kita lah. Macam mana nak cakap,
kita macam kena ada gap lah. Walaupun kita ambil tahu pasal dia, maksudnya walaupun kita nak tahu pasal dia, tapi kita kena jelaskan. Macam saya daripada saya jelaskan kat dia, okay, contohnya sesi kaunseling ni untuk apa. Lepas tu sesi kaunseling ni ambil masa berapa lama, kita jelaskan benda macam tu. Kita jelaskan lah yang macam apa permulaan sesi tu kan. Yang macam contoh ambil masa, contoh sana benda ni macam perkongsian dia dengan saya ni kerahsiaan, tapi kalau membahayakan dia, saya paksa pihak atasan apa semua tu kan. Contohnya macam tu lah. Lepas tu lebih kepada macam saya tak melayan, maksudnya kita jangan sebagai kaunselor kita hanya melayan dia waktu bekerja je lah. Maksudnya macam contoh dia WhatsApp kita, dia nak tanya pandangan. So boleh tak nanti esok, tak apa, esok kita jumpa. Saya cakap macam tu, esok kita jumpa dekat pejabat. Esok elakkan daripada kita terlalu melayan klien luar pada sesi. Faham tak? Maksudnya kita kalau satu first kita kena terangkan. Kalau contohlah dia hantar chat kan, dia hantar chat luar daripada waktu kita bekerja. Maksudnya kalau kita nak reply pun reply waktu bekerja saja. Macam tu ke? Ataupun boleh je reply waktu bila-bila? Okay, kita tengok pada situation lah. Kalau kata kita reply waktu bekerja je, Saki kan dia tengah dalam mood memang nak bunuh diri tu, jenuh lah kan. Tengok pada kes lah. Kalau macam kita pernah buat sesi dengan dia, of course kita tahu dia punya isu berat mana. Lepas tu of course kita boleh tahu dia ni macam saja buat ke, ataupun dia memang tengah mengalami tekanan perasaan yang teruk lah kan. Okay, so first kita jangan, maksudnya kalau tak heavy sangat, elakkan berhubung di luar waktu bekerja dengan klien. Maksudnya macam kalau kita berhubung pun just untuk buat sesi kaunseling je lah. Kita tak perlulah kata macam kalau ada apa-apa you boleh je contact I bila-bila masa. Waktu malam pun it's okay, saya boleh layan. Jangan cakap macam tu. Okay, so bila terpaksa sangat sahaja kita boleh dia kontak kita tu macam saya dah tak tahan, saya nak bunuh diri, saya rasa mental saya ni apa semua, kita boleh layan sikit lah. Maksudnya cukup sabar, cukup tenang, tak apa-apa, esok kita jumpa pukul ni, pukul siang. Macam tu lah. Selagi kita boleh elakkan daripada kita memujuk dia apa semua tu, kita elakkan lah. Macam tu. Oh, macam tu. Jadi kalau pernah tak Puan sendiri berdepan dengan situasi di mana macam sempadan profesional ni, contohnya macam klien ni nak rapat secara peribadi, pernah tak Puan rasa macam tu? Dan kalau pernah, macam mana Puan sendiri tangani apa dia masalah macam tu? Okay, pernah ke tak? Saya pernah. Seorang je lah klien tu, dia lelaki lah kan. So bila kita buat sesi kaunseling, saya tahulah bila kita sesi kaunseling, kita sangat cakap elok-elok dengan dia apa semua. So dia akan rasa bila kita nak wujudkan kepercayaan tu, dia akan rasa macam kita sangat memahami dia. Dia sangat selesa dengan kita. Itu yang lepas yang paling sangat kita kena jagalah kan. Okay, so klien saya tu selalunya kami di LDM macam contoh klien saya tu klien dirujuk lah. Bila dia dirujuk, dia tak ada nombor saya pun, hanya orang macam contoh orang isteri tu yang WhatsApp dengan saya, Puan boleh tak handle satu sesi kaunseling klien ni. Lepas tu saya hanya berhubung dengan orang yang handle kes dia tu saja. Saya tak ada nombor peribadi dia. Lepas tu satu hari tu dia WhatsApp saya personal. So dia macam apa jadi ketak kita punya, dia dah macam anggap saya ni nak main bercerita membawang dengan dia. So saya pun bila masuk dalam sesi kaunseling, saya kata kat dia lah, saya cakap dengan dia elok-elok. Saya kata kalau ikut prosedur, saya kata saya tak boleh chat dengan klien terus. Ni dalam TLDN lah, maksudnya prosedur tempat kerja saya lah kan, prosedur profession saya. So saya kata kalau macam nak tanya saya lewat ke berapa minit ke apa semua ke, saya akan terus maklum dengan itulah yang handle case ni. Saya cakap macam tu sebab yang handle case tu dia yang akan berhubung terus. Saya dah abang dekat yang handle case tu, kenapa dia nak terus WhatsApp dengan saya? Faham tak? So saya tak, bukanlah gangguan seksual. Bagi saya macam
dia tak tahulah apa yang dia nak cuba kan, sebab kita dah berhubung dah dengan dia punya yang jaga kes tu, tapi dia still nak WhatsApp kita tanya, ma'am lambat lagi ke, ma'am pukul berapa nak datang, Macam melebih-lebih. ma'am dekat mana. Ya betul, dia saya dah kata okey 2.30 saya dekat bilik saya dekat bilik kaunseling lah. So sudahlah, datang je lah. Macam tu. Faham tak? So tiba-tiba dia WhatsApp saya personal. Dan saya tegur lah benda tu. Saya tegur secara elok lah. So that dia kata minta maaf apa semua tu. Then dah after this dia dah tak WhatsApp saya dah. Macam tu. Kalau macam ada kata benda tu berlarutan, kita sebagai kaunselor ni boleh kan kita pindahkan ke orang lain sebab kita macam takut apa-apa jadi kat kita. Ya betul. Betul, kalau dia terlalu teruk lah macam setengah tu memangnya kita boleh refer teruslah kepada kaunselor lain kan. Kaunselor lain, contohnya kalau kita ni perempuan, dia lelaki macam tu, klien lelaki yang macam tu, kita boleh refer kepada kaunselor lelaki. Okey tak? Okey. Soalan seterusnya, adakah puan sendiri pernah tengok ataupun dengar tentang kes gangguan seksual dalam bidang kaunseling selain macam kes puan tu sendiri? Macam mungkin daripada kawan-kawan ataupun siapa-siapa kenalan terdekat puan? Pernah je banyak. Ya, pernah je. Masa saya belajar dulu pun ada juga kan, kita orang kena buat sesi-sesi kaunseling kan. Maksudnya ada, waktu praktikal tu lah. Waktu praktikal tu. Lepas tu dekat dalam bidang bekerja pun banyak je kawan-kawan masa saya dekat sekolah, dekat kerja yang apa sentiasa didengar kan. Tak asing lah sebagai kaunselor ni kita diganggu kan. Tak asing lah benda tu. Okey. Soalan terakhir untuk kita punya gangguan seksual dan eksploitasi ni, apakah kepentingan menjaga sempadan etika dalam perhubungan kaunselor antara kaunselor dengan klien dari awal sesi? Maksudnya apa kepentingan kita? Okey. Bila pentingnya untuk kita jaga, orang kata apa, kita punya etika lah saya kata pentingnya kita jaga etika kita semasa kita mulakan sesi tu adalah sangat penting sebab dia mencegah daripada orang kata apa, klien tu terlalu macam mana, terlalu selesa dengan kita sampai kita di luar waktu kerja. Penting juga sebagai kita kena jaga etika kita daripada awal sesi kita, di mana macam mana cakap profession kita tu lah, bila kita tak jaga etika, seorang akan anggap macam kaunseling ni kaunseling ni macam pergi membawang je, macam tu. Lepas tu dia akan wujud, penting juga kita adakan gap, maksudnya macam kita kena profesional masa laksanakan sesi kaunseling adalah untuk kita tak ada perasaan lah, macam kita tak ada perasaan suka dekat klien ke ataupun klien suka kat kita lah. Itu antara kepentingan lah kita menjaga. Okey. Kita ke isu yang terakhir ataupun kita punya kod etika yang terakhir, hubungan dengan profesional yang lain. Okey. Kita nak fokus tentang kerjasama dengan rakan sejawat lah. Okey, bagaimana puan sendiri mengekalkan hubungan profesional yang baik dengan rakan sejawat puan dan juga pihak lain seperti pegawai atasan ataupun pihak sekolah? Tapi yang ni kita ke arah lebih kepada pegawai atasan sendirilah. Macam mana puan sendiri kekalkan hubungan profesional tu? Okey, maksudnya macam mana saya nak jaga hubungan baik? Sebab apa? Contoh macam puan sendiri mungkin macam
macam puan sendiri kena buat sesi ataupun dengan hubungan pula dengan orang kata pegawai atasan, maksudnya berpangkat tinggi daripada puan sendiri. Macam mana puan tu nak kekalkan profesional dalam sebagai seorang kaunselor walaupun dia berjawatan lebih tinggi, macam tu. Okey, orang yang lebih tinggi daripada saya lah. Saya nak kekalkan profesional. Saya sangat menegaskan di mana bila masuk je dalam sesi kaunseling, pangkat tu saya macam kita orang kata apa, dalam tentera ni kan banyak menggunakan pangkat lah kan. So saya akan tegaskan di mana orang kata apa, setiap macam ni lah, saya ada kepakaran dalam bidang kaunseling. Tuan mungkin pegawai atasan saya, tapi tuan mungkin ada kepakaran dalam bidang tuan. Faham tak? Macam tu. So sekarang ni kita nak orang kata apa, saya harap tuan menghormatilah saya punya tugasan, saya sebagai seorang kaunselor. Macam tu lah, kita macam tegaskan kat situ bahawa kita dalam sesi ni, saya ini sebagai seorang kaunselor, macam tu. Dan tuan sebagai seorang klien saya, macam tu. Maksudnya walaupun berbeza pangkat, kita maksudnya pangkat tu tak melambangkan kita yang rendah ni nak bantu dia, macam tu lah kan? Ya, betul. Tapi so far sekarang ni saya tak ada lagi lah saya buat sesi kaunseling dengan pangkat lebih tinggi daripada saya. Cuma bila saya bagi orang kata apa, bagi talk lah, bagi ceramah kepada pihak yang lebih tinggi dan pihak atasan saya lah. So alhamdulillah kebanyakannya diorang dengar, maksudnya diorang boleh terima lah. Diorang boleh terima apa yang saya kongsikan tu. Macam tu lah, kebanyakan dia boleh terima sebab banyak pegawai sekarang ni macam diorang educated. So diorang faham kaunseling dia ni ada kepakaran dalam kaunseling, macam tu lah. Okey, faham. Okey, apakah soalan seterusnya, apakah cabaran yang biasa berlaku apabila bekerjasama dengan profesional yang lain? Seperti macam doktor ke, cikgu ataupun psikologi. Macam contoh kes-kes berat. Okey, puan sendiri kena orang kata apa, bekerjasama dengan polis. Macam mana cabaran yang puan hadapi? Okey, contohnya macam kita nak bekerjasama dengan psikologis, macam psikiatris lah kan. Contoh bila kita ada kes macam apa, macam patient klien tu ada psikiatris lah kita tengok kan. So bila kita nak refer kepada, kita kena refer kepada psikiatris. Sebab kita bila dia dah didiagnose ataupun kita dah nampak simptom-simptom dia mengalami kemurungan yang teruk kan. So terpaksa kita kena orang kata bukan suggest kan dia, maksudnya kita terpaksa kita transfer dia kepada psikiatris lah. So bila kita nak transfer kepada psikiatris ni, dia macam bagi saya macam bukan mudah lah. Sebab macam mana dia dalam bidang yang kata berlainan dengan kita. So kadang-kadang ada benda yang dia faham macam lain, kita faham macam lain lah, macam tu lah. So bagi diorang benda tu macam tak penting sangat, heavy lagi. So diorang tak nak ambil kes tu. Sebab banyak kat sini psikiatris ada berapa orang, psikiatris ada seorang je. Bayangkan pelatih cikgu ramai. So diorang tak ada masa nak melayan yang biasa-biasa saja. Macam tu lah. Maksudnya yang kes yang biasa-biasa saja. Dia pun lebih fokus kes berat saja. Macam tu. Ya, betul. Okey, soalan ketiga, bila masa yang sesuai untuk seorang kaunselor ni mendapatkan bantuan ataupun konsultasi daripada kaunselor yang lain? Mungkin puan sendiri, mestilah kita sendiri ada masalah dan kita pun nak jumpa kaunselor juga kan. Tapi bilakah masa yang sesuai yang puan rasa? Maksudnya macam bila masa yang sesuai? Maksudnya adakah... Hello? Dengar tak? Hello? Maksudnya, okey, bila masa yang sesuai? Ya, maksudnya macam... Maksudnya bila masa yang sesuai?
macam luar daripada waktu bekerja ke ataupun tengah waktu bekerja ke, macam tu, waktu cuti puan ke, maksudnya macam bilakah masa yang sesuai bagi pendapat puan untuk seorang kaunselor tu berjumpa dengan kaunselor lain untuk buat sesi. Okey. Okey. Bagi saya prefer kepada waktu bekerja jugalah. Contoh kadang kita ada free time, kita macam berjumpa dengan kaunselor lain atau berjumpa dengan kaunselor lain lah. Untuk kadang kita pun ada masalah kita sendiri kan. So waktu bekerja lah, kalau dekat, sebab banyak kaunselor kan, contoh kita nak jumpa kaunselor dekat setiap organisasi pun ada kaunselor lain kan. So kita pun tak naklah ganggu waktu diorang kan. So saya sarankan pada waktu bekerja lah kita jumpa. Okey. Soalan terakhir, adakah puan pernah mengalami ketegangan ataupun perbezaan pendapat dengan rakan sejawat dalam menangani kes klien dan bagaimana ia diselesaikan secara beretika? Okey, bila kita ketegangan, malah jadi pendapat dia lain, pendapat saya lain macam tu kan. So saya lebih kepada macam mana saya cakap ada dekat tempat saya pun ada lagi seorang kaunselor. So saya mau kepada perbezaan pendapat lah Bila kita perbezaan pendapat, saya mau kepada orang cakap apa, tak adalah sampai bergaduh kan. Cuma saya refer kepada kaunselor yang lebih tinggi lah, maksud kaunselor yang lebih lama lah. Macam tu. Saya akan refer, macam contoh kita ada perbezaan pendapat, dan kita kata, okay tak apalah macam ni, kita rujuk pada apa tu orang kata, yang kaunselor yang lebih arif lah pada kita. Lebih arif lah, betul setuju. Kiranya daripada segi ketegangan ni sendiri, puan tak pernah alami. Cuma kalau daripada segi perbezaan pendapat tu pernah, tapi puan refer kepada kaunselor yang lebih arif, macam tu lah. Ya betul, sebab tak pernah lah kita ganggu dengan kaunselor lain kan. So far okey je. Okey, itu saja soalan daripada saya untuk saya punya assignment etika kaunselor. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Aina sebab dah bantu saya untuk selesaikan ni lah saya punya kerja khusus. Terima kasih banyak-banyak. Sorry lah kalau macam tak menjawab ke apa ke kan. Tak apa. Terima kasih Puan. Okay. Boleh tak kalau kita ambil satu gambar? Sama-sama. Boleh tak kalau kita ambil satu gambar? Sebagai bukti lah. Oh boleh. Okay, 1, 2, 3. Okay. Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Yeah.